gosok. Oh. Belum gosok. Betul kan lagi. Gosok tu jadi tak gosok. Oh, seaweed. Tahu apa ini? Dan itu telah menyebabkan sebanyak RM4 bilion dan hasil mengapa juga residentiasi aktiviti kawasan ini diadakan bagi membolehkan kita memanfaatkan kemampuan yang lebih banyak. Sebab kita pemain sudah pertandingan. Ada pertandingan makan ambuyat, pertandingan menyumpit belon dan juga pertandingan makan sagu. Pakai kedung eh. Cincin dawat kot tak silap. Apa nama dia? Mantap. Sama dia buat sendiri. Sama lagi satu. Nak try? Lain di Sabah tu. Sabah. Produk sempurna. Dan sebentar saja lagi kita juga ada pertandingan makan ulat sagu. Sagu dan ulat sagu dia berlainan sikit, tapi dia dari jenis yang sama. Hari ini istimewa sebab kita ada pelbagai aktiviti. Yang paling penting sekarang kami masih lagi mencari seorang untuk makan ambuyat dan seorang lagi untuk bermain sumpit. Ini kalilah okey. Aktiviti di hadapan What is kodok? Wajib. Salai ikan keli. Rumbut kelapa sawit. This is perkasam ikan bau. Perut ayam. Ayam. Sarang telur. Ayam pun. Peserta makan untuk Warna bilang lah betul. Bukan. Salam. Ikan patin. ada apa lagi? Okey. Saya tak ada makan ikan patin. Laki. Masuk orang mah. Ni kereta berderet. Oh ni apa? Sama Pucuk ubi Ini ni. sama dari pucuk ubi, yang ini buah santan, yang ini kan ini. Ni? Pekasan pucuk ubi. Yang ini Perkasan. dia masak-masak. Macam merah kacang dan kacang kanak. Ini
kacang merah. Kacang merah. Di dalam dia ada inti ya. Kacang merah. Kuih tahu sapi besar-besar. Sedapnya ikan jelawar. Ayam tu. Sarawak Linut, Sabah Ambuyat. Air panas je? Air panas je ke? Tak tahu macam mana masak dia. Nasi goreng dan ubi, nasi goreng pucuk manis. Tu ikan lumek salai. Dengan pari serbuk rempah itik. Jadi lampu ni macam ni. Satu yang sana kan? Ni sama lah batu. Tangkai telur ayam. Sardin tu yang Erin suka. Smiling fish. Erin suka. Selorot. Selorot gula berapa ringgit? RM1. Ya. Okey, sepanjang menyertai untuk ngadau ataupun menjadi Untuk ngadau. apakah perasaan anda untuk meneruskan dengan program Orang asam. Apa tu? Manuk tunuk. Manuk tunuk. Kita dah beli media ni apa ni yang? Tak tahu. Burung pun. Tak tahu. Burung pun. Sarang burung. Tak. Cik tanya. Apa boleh speaking? Apa? Sabut je. Ni apa? Untuk mandi. Untuk gosok badan. Cuci pinggan. Sabut dia, sabut. Sabut dia. Oh, macam span mandi tu. Original. Petola. Oh, petola dia keringkan. Oh. Itu macam mana kira? Oh, besarnya sebagainya. Ada. Oh. Boleh tahu. Petola ya, span mandi. Menarik. Alat. Panjangnya. 7. Ni memang sebiji petola. Oh, bentuk dia. Simpan sampai tua. Kita buang kulit dia. Buang dia punya lendir. Biasa Cina ada orang tak mau pakai kutepan kan. Ada yang macam hijau tu. Dia makan. Dia pakai ni cuci pinggan. Paling banyak mereka saya orang Cina ada orang pakai cuci pinggan. Kalau saya kat rumah sekarang dia orang sudah bagi tahu saya pakai ni, tak ada pakai tepan dah. Menarik. Si badan. Sampai belakang papa kan sak panjang. Yeah. Nak lah. Boleh tak nak? Nak mana? Nak panjang ke? Panjang sangat. Ini je. Cantik. Nak. Ikan salai. Udang pun ada. Dia makan macam tu je ke? Boleh. Untuk masak? Oh. Boleh.
Bila kalau kita sudah melekat gula yang tawa pada cabai di sini. Dah. Ni kolak ni dia ada sup ke kak? Goreng. Mi kari. Tadi macam customer datang ke Buah terap. yang daging ni yang original sayur lain tadi.